nak jimatkan cukai bisnes RM1,000 tahun ni, rasanya mungkin ada duduk sebelah anda je sekarang ni. Ya, suami atau isteri anda. Tapi tunggu dulu, kalau anda salah buat benda ni, LHDN boleh denda anda berkali ganda. Bila bisnes anda untung besar, automatik cukai yang kena bayar pun besar. Salah satu strategi yang legit dan 100% sah di segi undang-undang adalah dengan menggajikan pasangan anda. Macam mana dia berfungsi? Gaji yang anda bayar dekat pasangan tu akan dikira sebagai perbelanjaan syarikat. Maksudnya untung syarikat akan turun dan cukai bisnes anda pun akan jadi lebih rendah. Okey, bukan itu saja, pasangan anda pula boleh manfaatkan pelepasan cukai individu. Contohnya, pelepasan asas RM9,000, pelepasan gaya hidup, insurans dan macam-macam lagi. So, duit tu tetap kekal dalam poket keluarga anda. Okay. Tapi awas, ramai founder terciduk dekat bahagian ni. Anda tak boleh sekadar letak nama isteri atau suami atas kertas gaji semata-mata nak lari dari cukai. Kalau LHDN audit dan mereka dapat tahu pasangan anda sebenarnya goyang kaki dekat rumah, siap sedialah untuk kena penalti yang berat. Syarat wajib, pasangan anda mesti betul-betul buat kerja, tak kisahlah buat marketing ke, susun file ke, balas WhatsApp ke, dan gaji tu mesti munasabah dengan kerja yang dibuat. Kalau setakat angkat telefon sekali sehari, tak logik nak bayar gaji RM10,000 sebulan. Betul tak? Satu lagi, bukti paling kuat untuk tunjuk dekat LHDN yang pasangan anda memang pekerja yang sah, pastikan ada caruman KWSP dan SOCSO setiap bulan. Jangan culas. Okey, susun struktur kewangan syarikat tak boleh main langgar dinding je. Kena ada ilmu. Kalau anda perlukan bantuan untuk susun gaji staf dan pasangan dengan betul tanpa cari pasal dengan LHDN, DM saya Berkatan Gaji sekarang. Saya akan bantu pastikan bisnes anda kalis peluru dari audit lembaga hasil. Jangan lupa follow Findok dan dapatkan buku Jangan Bayar Lebih di Showcase.